apa khabar semua? Selamat pagi-pagi, selamat petang-petang, selamat malam-malam. Alhamdulillah, hari ini yuk bersiaran di sini SHL Coachwork ataupun Sin Hot Leong Coachwork yang terletak di Silibin, Ipoh, Perak, bagi meraihkan dua buah bas KPB Express yang akan keluar pada hari ini. So, yang ini SMU 815 dan sebuah lagi JYN 815. Sebelum bas tu duduk kat sebelah bas ni, kita fokus dulu dekat bas KPB Express, bas dua tingkat yang berwarna ungu hitam ini guys. So, inilah bahagian hadapan untuk The Arc Series. Bas ini dibuat oleh SHL untuk KPB Express SMU 815. Okey, tadi kita tengok bahagian muka hadapan untuk intro bas dua tingkat KPB Express SMU 815. Sekarang kita tengok bahagian sisi untuk bas ini. Sama sahaja coraknya macam bas dua tingkat yang sebelum ini, berwarna merah dan juga warna kuning. Kali ini menampilkan warna baru, iaitu warna ungu dan digandingkan dengan warna hitam. So, terang KPB Express berwarna putih, dan juga laman sesawang untuk KPB Express www.kpbexpress.com di sini dan yang paling mantap ada tertulis strategic partner SHL Coach di sini. Okey, selesai kita tengok bahagian muka hadapan, bahagian tepi. Jom kita tengok bahagian belakang pula. Sama saja, tapi walaupun sama, tetap kita kena ambil orang kata untuk tujuan kenangan masa akan datang. So, inilah dia bahagian sisi dan juga belakang untuk bas dua tingkat The Arc Series A20DD yang dibuat oleh SHL Coachwork. So, bahagian bumper warna ungu hitam dan juga warna putih. SMU 815 nombor pendaftarannya. Ada juga stiker-stiker yang wajib untuk perkhidmatan awam bas pengangkutan awam. Ada talian aduan MOT, stiker pantulan cahaya, stiker aduan dan sebagainya. So, sangat tinggi bas dua tingkat ini SMU 815. So, seperti biasa, kalau siapa ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi nombor telefon yang tertera 0124707815 ataupun boleh layari laman sesawang www.kpbexpress.com. Dah siap dah parking yang sebelah warna oranye. Alang-alang bas oranye dah ada dekat sebelah. Apa kata kita review terus bahagian luaran untuk bas warna orange hitam, ada sikit warna putih ini. So, macam saya katakan tadi, corak sama saja untuk keempat buah bas ini. Bas yang dibuat oleh SHL Coach A20DD. Yang ini warna orange hitam dan sedikit warna putih lah. Sedikit aja warna putih dan tulisan yang sangat terang KPB Express dan strategic partner SHL Coach. Okey, jom kita pergi tengok bahagian hadapan pula JYN 815 ini. So, inilah bahagian mata bertentang mata untuk JYN 815. So, yang ini SMU 815 nombor keramat untuk KPB Express pastinya akan ada 815. Biasanya 8815, 9815, dan kali ini untuk bas dua tingkat hanya menggunakan 3 digit angka keramat mereka, iaitu 815 sahaja. So, cantik kan? Model The Arc Series yang dibuat oleh SHL Coachwork. So, dalam lensa kamera kita sekarang adalah dua buah bas KPB Express. Sebelah kanan saya warna ungu hitam dan sebelah kiri saya warna orange hitam. So, jom kita pergi lebih dekat sikit untuk JYN 815 ini. Kita tengok feature-feature yang ada dekat kedua-dua buah bas ni. So, tentunya ada speed limiter SLD 90 km sejam sahaja yang dibenarkan. Dan bas ini dipantau melalui sistem GPS. Ada ADAS ADAS, iaitu satu feature keselamatan untuk bas ini. Mempunyai USB charging port di setiap tempat duduk dan
menggunakan comfortable air suspension. Sudah pastinya selesa bas ni. Terbaik KPB Express, terbaik Essential Coach World. Okey, so sekarang kita tengok pula bahagian belakang untuk JYN 815. Dua tingkat betul-betul tinggi lah rasa bila duduk berdiri belakang bas ni. So sama sahaja coraknya. Tak perlu nak kata banyak-banyak kali, nanti orang bosan juga kan. Benda yang sama je yo, apa nak kabarnya. Tapi apa boleh buat, bila kita buat review bas, kalau boleh kita kena bagi sedetail-detail yang mungkin lah. Sedetail yang mungkin, tapi setakat kemampuan yang Yok boleh bercerita. So sekali lagi 0124707815. Untuk trip bas ni kita tak tahu lagi. Mungkin ada yang tanya, nanti kita rujuk dengan bos besar KPB Express. Kita mungkin akan umumkan kemudian, ataupun kita letakkan di ruangan komen di sosial media kita. Sekali lagi tahniah KPB Express dengan pengeluaran 2 buah bas baru pada hari ini sebelum Chinese New Year 2026. Okey guys, jom kita masuk ke dalam bas yang berwarna oranye ini, JYN 815. Bila buka je pintu, nampak welcome light telah tersedia berwarna biru menanti kehadiran penumpang-penumpang untuk KPB Express. So seperti biasa, welcome light yang berwarna biru lampunya pada kali ini yang tertulis The Art Quality and Craftsmanship. So ini nama pembuat untuk badan bas ini, iaitu Essential Coach. Dan ini dia tempat duduk yang selesa untuk pemandu bas. Memandu bas ini dengan penuh keyakinan. So sebelum kita tengok kawasan tempat duduk pemandu dan juga bahagian dek bawah, jom kita naik ke atas dulu. Kita tengok apa yang ada di bahagian dek atas untuk bas yang berwarna oranye hitam ini. So inilah dia bahagian tempat duduk yang berada di dek atas. So bas ini membawa 45 penumpang pada satu-satu masa. Di bahagian belakang terdapat 4 seat. Dan susunan dalam bas ini, seat dalam bas ini iaitu kombinasi 2 tambah 1, 1 tambah 2. Sudah tentu seat yang sangat selesa dibuat oleh Damrong Seat Group yang berwarna hitam. Kelabu ada sikit je garis-garis warna putih di sini. So ada juga peringatan nampak? Fasten seat belt. Jangan lupa pakai seat belt. Kalau tak pakai, naya. Kalau pengawal kuasa datang, 300 compound ataupun saman yang akan dikeluarkan. Kita tengok apa yang ada. Seperti biasa, seat yang dibuat oleh Damrong Seat Group pastinya akan ada USB charger port berada di sini untuk satu seorang lah. Janganlah berbobot kan. Pastikan wayar yang anda guna adalah baik, elok, supaya tidak berlaku kejadian yang tidak diingini. So ada cup holder kat sini untuk satu seorang. Dan seperti biasalah, seperti yang kita tekankan selalu, seat belt tolong jangan lupa pakai. Disediakan di setiap tempat duduk. So sudah tentu seat yang kita nampak ni dibuat oleh Damrong Seat Group. 2 tambah 1, total semua 45 penumpang sahaja untuk bas 13.5 meter ini. Sekarang kita berada atas bas warna oranye. So nampaklah ni orang kata berdiri sama tinggi. Berdiri sama tinggi dengan bas yang berada dekat sebelah warna ungu dan warna hitam. Sekejap lagi kita masuk, kita tengok apa yang ada. Adakah fabrik yang digunakan sama ataupun berlainan jenis untuk bas yang berwarna ungu hitam itu pula. Okey, selesai dek atas, jom kita turun tangga belan-belan. Kita terus pergi menuju ke dek bawah pula So kat sini tempat rehat pemandu, disediakan lampu semua, ada aircon. Yang ini ada kabinet sikit untuk simpan barang. Yang ini untuk ECU board, ECU box, ada tulis danger. Dan inilah bahagian bawah untuk bas berwarna oranye hitam ini. Total 45 tempat duduk. So dekat bawah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13 tempat duduk. Semuanya bermakna baki dia 35, betul?
35 berada di dek atas yang kita review tadi. Dan inilah trademark untuk bas yang dibuat oleh SHL. Untuk meledak series pastinya akan ada lampu LED yang tertulis nama syarikat untuk bas ini, iaitu KPB Express. Daripada ini, yang paling menarik untuk bas 2 tingkat ini, kalau kita tengok setiap kali Yoke review untuk bas 2 tingkat yang dikeluarkan oleh SHL, pastinya akan ada ni, nampak ni, aklik yang berlampu ni. Alamak, sebelah lupa buka switch tadi. Lupa pula tekan switch tadi. So yang ini nampak. So kalau nak OOTD pun nampak cantik, nampak mewah kan, dengan lampu-lampu yang ada. So kalau malam memang sangat cantik dan menarik. Okey, selesai kita review bahagian dalaman untuk JYN 815. Jom kita review untuk SMU 815 pula. Saya rasa nampak macam sama saja. Jom kita tengok kita terus pergi dek atas. Sama saja, lampu pun semua sama. Ya, fabriknya pun sama sahaja. Warna hitam, kelabu dan bunyi garis-garis warna putih. So sama saja untuk kedua-dua buah bas pada kali ini. Talang dah buka Jom kita tengok dulu enjin untuk bas ini. Scania New Bus Generation 410. So tadi kita belum lagi tunjuk, saya pun terlupa. Alhamdulillah dia orang buka sebab dia orang nak letakkan kun apa semua kan. Jadi kita nampak dan kita tengok inilah dia bahagian luggage compartment untuk bas ini. So nampak luas ya. Kun pun boleh letak, nampak 3 kun sekali berlapis kat sini. So inilah ruangan tempat simpanan bagasi di bahagian luar bas ini. So kiri kanan menggunakan auto luggage. Yang ini untuk JYN 815, yang ini pula untuk SMU 815. Jom kita tengok di belah sini pula. So yang sini dia lebar sikit. Dia lebar sikit, betul kat sana dia agak pendek sikit. Lebih kurang 2 kaki lah kat situ. Dia pendek daripada yang sini. So luas kan. InsyaAllah anda boleh membawa barang-barangan anda jika menggunakan perkhidmatan bas KPB Express ini. Jutaan terima kasih Yoke nak ucapkan kepada pihak KPB Express kerana sudi menjemput Yoke pada hari ini bersama-sama ketika majlis peluncuran 2 buah bas KPB Express di SHL Coachwork. Dan terima kasih juga kepada SHL kerana sentiasa memberikan ruang dan peluang untuk Yoke hadir di sini membuat review bas. So terima kasih, sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum.